Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini kita akan bercakap tentang Baba Rusli pula. Baba Rusli ni diangkat sebagai salah seorang ulama di dalam negeri Kedah. Kalau datang negeri Kedah, ada 4 papan di setiap masjid yang memaparkan ulama-ulama dalam negeri Kedah. Dari dulu sampai sekarang. Salah seorangnya adalah Baba Rusli di papan yang keempat, baris yang paling bawah sekali. Apa yang saya nak katakan di sini adalah saya muskil dengan ajaran yang dibawa oleh Baba Rusli. Sebab Baba Rusli ni membawa perkataan yang subhat, perkataan yang tak pernah diucap di dalam Al-Quran, perkataan yang tak pernah disebut oleh Nabi. Dan ulama-ulama hadis tak pernah menakalkan perkataan yang disebut oleh Baba Rusli. Pertama sekali, saya nak tunjuk, inilah Baba Rusli. Dia ada tahfiz di bidung. Ni alamat dia. Beliau juga mengajar sifat 20. Sifat 20. Itu yang saya sebut selalu. Sifat 20 ni adalah ajaran batiniah. Tapi orang kata saya penipu. Kita dengar dulu perkataan daripada Baba Rusli. Jadi bermakna itulah zuhir kita, zuhir dan batin kita, hakikatnya siapa? Zuhir daripada mana tu? Daripada Nur Muhammad. Mana ada lain dah. Jadi Nur Muhammad tu wujudnya wujud apa? Wujud idapi. Wujud Nur Muhammad tu wujud idapi. Wujud Allah, wujud zati. Yang kita ni hanya nisbi. Nisbi itu nisbah. Nisbah makna orang panggil adu dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita nyata pandang kepada Nur Muhammad. Ibarat sahaja ya. Jangan kita fikir merapu pula. Mana ayah dengan mak ada anak. Ayah dengan mak adalah anak. Allah Muhammad adalah makhluk. Ayah dengan mak adalah anak. Allah Muhammad adalah makhluk. Allah Muhammad adalah makhluk. Mana yang menzuhirkan rahsia ayah siapa dia? Mak. Anak tu rahsia ayah tak? Anak tu rahsia ayah. Tapi kalau orang laki-laki duduk seorang-seorang tak akan kahwin, ada anak? Tak ada. Macam sifat ibu lah. Muhammad sedikit sifat perempuan, sifat ibu. Muhammad sedikit sifat perempuan, sifat ibu. Ayah dia tak kisah. Ayah ni anak ni dia halau ke rumah ya. Kan? Dah dengar dah perkataan daripada Baba Rusli. Tu yang saya kata. Baba Rusli ni bawa ajaran batiniah. Martabat 7 adalah batiniah. Martabat 7 adalah ajaran kafir, ajaran sesat. Apa yang disebutkan oleh Baba Rusli tu adalah perkataan daripada Karim Al-Jili. Martabat 7 memang daripada Ibnu Arabi. Tetapi Karim Al-Jili menyusun secara lebih sistematik. Sebab tu ia jadi macam ni. Ini telah disusun oleh Karim Al-Jili tau. Mungkin perkataan saya ni bila sebut orang kata Abdul Hadi menipu. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Kita dengar daripada Abang Nok Derui. Nok Derui, silakan. Antaranya adalah sedang kalang pernah bawa video Dr. Ali Gum'ah bila dia cerita tentang tasawuf, dan dalam video tersebut dia ada cakap pasal Abdul Karim Al-Jili. Dalam video tersebut saya dan Sidang Kalam mengatakan bahawa Dr. Ali Gum'ah menukil daripada Dr. Abdul Qadir Mahmud dalam kitab dia Al-Falsafah As-Sufiyah fil Islam, yang mana Dr. Abdul Qadir Mahmud mengklasifikasikan Abdul Karim Al-Jili sebagai tasawuf falsafi batini. Dr. Ali Gum'ah ditanya oleh host, kau boleh cerita pasal tasawuf tak? Orang kata tasawuf ni bukan daripada Islam dan sebagainya. Maka Dr. Ali Gum'ah menyandarkan jawapan dia kepada buku Abdul Qadir Mahmud, Dr. Abdul Qadir Mahmud. Dia kata Abdul Karim Al-Jili dan Al-Qashani ni, mereka membawa tafsiran batini kepada Al-Quran dan Sunnah yang merobohkan agama. Lepas tu dia siap tambah komen dia sendiri. Dia kata Al-Ghazali ada jumpa ajaran-ajaran seperti ini dan Al-Ghazali hentam di dalam Fadaih Batiniyah. Dia kata Fadaih ni
ditulis adalah untuk kritik orang-orang seperti Al-Jili, Al-Qashani, walaupun Al-Jili datang selepas Imam Ghazali, tapi ajarannya itu. Sebab dalam kitab Abdul Qadir Mahmud ni, Abdul Qadir Mahmud tak ada sentuh pasal Fadha'il Batiniyah ketika bercerita tentang Al-Jili. So itu adalah komen tambahan Dr. Ali Guma'a sendiri. Dr. Ali Guma'a sendiri yang kata inilah ajaran-ajaran dikritik Imam Ghazali dalam Fadha'il Batiniyah. So secara tak langsung Dr. Ali Guma'a dah menyamakan Al-Jili dengan ajaran Batiniyah, dan dia kata kalau diikut tafsiran-tafsiran ini akan merobohkan agama. Okey, kita dah dengar perkataan daripada Not the Way tentang Karim Al-Jili, tentang martabat 7 yang disistematikkan oleh Karim Al-Jili, lalu disebut semula oleh Baba Rusli Al-Banjari. Jadi aku nak tanyalah, sifat 20 ni memang mendukung fahaman martabat 7 ke? Kalau tak mendukung martabat 7, kenapa Baba Rusli diletakkan sebagai ulama di dalam negeri Kedah di papan keempat? Sebab tu aku kata sifat 20 ni bukan ajaran Asy'ariyah Maturidi. Kalau ajaran Asy'ariyah Maturidi, dia bunyi macam ni. Bahawa mudarat golongan Batiniyah terhadap kelompok umat Islam lebih besar daripada mudarat orang Yahudi, Nasrani, Majusi ke atas mereka. Bahkan lebih besar daripada mudarat golongan Dariyah dan segala jenis kafir yang lain. Mana kata ajaran Batiniyah lebih kapiak daripada mana-mana ajaran, tetapi disokong, disangga oleh sifat 20. Terbukti dan dibuktikan oleh Al-Fazil Baba Rusli Al-Banjari. Jadi aku cubalah cari sikit ke AI dan aku mendapat satu maklumat yang agak mengejutkan. Kita tengok sama-sama. Kenapa sifat 20 wajib untuk martabat 7? Wajib untuk martabat 7. Penjaga akidah, martabat 7 boleh membawa kepada kekeliruan. Misalnya orang menyangka manusia adalah Allah. Tu dia. Sifat 20 menjadi pagar akidah supaya kita faham bahawa insan kamil hanya cermin, bukan zat Allah. Cermin ke tak cermin ke, makna kata sifat 20 bertoleransi dengan ajaran Batiniyah kapiak. Okey, kita tengok lagi. Keseimbangan syariat hakikat. Sifat 20 berasal dari ilmu kalam. AI, dia memang asam Jawa, abang saya siap. Martabat 7 dari tasawuf. Bila digabung, ia memastikan tasawuf tidak lari dari syariat. Tak lari syariat lagi. Ikut suka hampa lah. Kunci tafsir martabat. Setiap martabat sebenarnya merujuk kepada penzahiran sifat Allah. Nampak dia keluar dari asam Jawa dah. Contoh, martabat ahadiyah, sifat wujud mutlak. Sifat wahidiyah, sifat ilmu dan kudrah mula menzahir. Alam arwah, sifat hayat. Alam arwah tu sifat apa? Sifat makhluk. Ada sifat apa? Sifat hayat. Ini dikatakan tajalli daripada sifat makni kepada manusia. Dan kebodohan AI, dia pecah lubang. Alam misal, sifat basar dan sami', mendengar dan melihat. Alam ajsam, sifat kalam, menyatakan. Alam insan, gabungan semua sifat. Insan kamil, manifestasi sempurna sifat 20 dalam diri manusia. Dengar tak? Faham tak halah kali tu? Okey, aku baca sekali lagi. Insan kamil, manifestasi sempurna sifat 20 dalam diri manusia. Sifat 20 azal sifat Tuhan. Lepas tu duplicate, tajalli, jadi sifat manusia. Mujazimah tak? Musyabihah tak? Ada hampa mengaku? Tak ada kan? Itulah yang aku suka tentang Baba Rusli. Dia pecah lubang. AI pun pecah lubang. Memang game lah hampa. Jadi, apa yang aku nak katakan di sini adalah mulai hari ini kepada sahabat-sahabat yang belum belajar secara mendalam sifat 20, berhati-hati. Sifat 20 secara luaran, insya-Allah boleh diguna pakai untuk mengenal Tuhan secara mudah. Tetapi tak boleh dimasukkan ke dalam akidah. Sebab kalau nak masuk ke dalam akidah, kita kena tahu sifat 20 tu banyak membawa syubhat-syubhat Batiniyah. Sebab tu ajaran-ajaran Batiniyah boleh berdiri kukuh di atas sifat 20. Contohnya, martabat 7. Baba Rusli bukan setakat mengajar martabat 7, bahkan sifat 20.
Ini menunjukkan bahawa sifat 20 adalah platform terbaik untuk batiniah. Tauhid 3, tak ada siapa boleh tumpang. Ada martabat 7 ke, Nur Muhammad ke, Hulul Ittihad, tak ada. Sebab apa? Sebab ajaran batiniah yang paling kapiak di atas muka bumi tidak akan boleh bertoleransi dengan Tauhid 3. Tetapi ajaran batiniah yang paling kapiak di atas muka bumi, ulama ampuh yang cakap, boleh bertoleransi dengan sifat 20. Pasal apa? Sebab Syekh Muhammad Yusuf As-Sanusi, penulis kitab Ummul Barahin, adalah seorang Sufism. Metodologi dia adalah mensinkroniskan ataupun sinkretismkan ataupun mendamaikan dua pahaman yang berbeza di dalam satu kelompok. Kelompok dia apa? Kelompok sifat 20. Aku bagi tahu sinkretism ataupun mendamaikan dua pahaman yang berbeza adalah haram. Hangpa kena tahu yang tu. Kalau kita boleh sinkretism ataupun synchronize dengan ajaran yang paling kapiak di atas muka bumi, yakni batiniah, maknanya kita boleh synchronize dengan Yahudi Nasrani. Sebab mereka belum paling kapiak lagi. Sebab yang paling kapiak adalah batiniah. Siapa yang sebut? Abdul Khahir Al-Baghdadi. Di dalam kitab mana? Al-Fa' Baina Firaq. Muka surat berapa? 272. Sekian. Assalamualaikum.